Ni 95 anak aku. Ni pendidikan muzik aku, yang lain aku tak peduli. Aku ini lukis jenis not dan tulis nilainya. Penuh maka 16. Namakan dinamik dan masuknya. Sangat kuat, sederhana, lembut. Sangat lembut, sederhana, kuat. Pandai. Ada nama apa ni? Mezza piano. Processino apa ni? Aku tak tahu. Workers ratio apa? Aku pun tak tahu. Apa pula pandai baca note, aku tak pandai. Ada note 15, 20. Okey lah. Penuh buat. Penuh 10. Alhamdulillah. Anak aku semua lah muzik, dia orang note ni dia pun hafal apa. Dia lelaki ke perempuan. Action, tekanan, tie, slot, fine. Note atau chord perlu diberi penekanan semasa dimainkan atau dinyanyikan. Dua not yang sama perlu dimainkan atau dinyanyikan sekali dan panjangkan bunyinya mengikut jumlah nilai kedua-dua not tersebut. Dua peak not berbeza yang dinyanyikan untuk satu suku kata atau dua not tersebut dimainkan secara bersambung dan licin. Tamat. Fine, tamat. Kita soalan tamat. Okay. Apakah tempo bagi lagu tersebut? Moderato. Ada tahu dia baca moderato dia. Ada berapa bar dalam skor di atas? Apa ni? 14 bar ke? Apa itu dia tak perasan. 12 bar apa tak nampak. Nantilah berapa bar. Janji ada bunyi.